dahat. Siapa yang cantik, yang manis, tentulah Mak Jemah. Pandai. Untuk Jemah. Pandai pun. Untuk Jemah. Pandai pun. Untuk Jemah. Pandai pun. Untuk Jemah. Pandai pun. Menyampah. Dengar suara-suara sumbang tadi tu. Tuan nyanyi hari-hari ni supaya kita boleh nawangan anda Mak Jemah. Itulah Mak Jemah, pasal artis bawa Mak Jemah pun dah ramai dah. Ramai dah? Sorry to say lah you all. We don't try to be rude, but it's already banyak sangat. Tak ada kena-mengena pun. Yelah, sebab yang artis yang terbaru yang Mak Jemah ambil ialah Pandai Lela. Saja sign dengan Mak Jemah. Boleh saja-saja je. Habis ni Azizul Lasmi Awang tak nak. Tak nak? Tak nak. Ambil saya satu, Hanif satu, ada dua orang. Tak cukup satu kursi kita ada Pandai Lela sekarang ni. Tapi Mak Jemah baru balik daripada Real Madrid kan? Ini semalam balik Real Madrid. Semalam ada kes kau semalam. Apa? Pakai apa? Alah, kan Mak Jemah cerita pasal Ronaldo dah tak syok duduk kat Real Madrid. Rupanya nak naik tu. Paging to Majim Paging to Majim dekat airport tu paging Mak Jemah. Dekat airport tu paging Mak Jemah. Apa salah? Dia cakap paging tu Mak Jemah pergi office. Pergi ke office, kau tahu siapa nak jumpa Mak Jemah? Mak Jemah mesti ada buat salah kan? Mak Jemah tak tahu what's wrong with the matter. So what's wrong? What's wrong? Fabregas kau nak ikut balik. Fabregas pemain ni, pemain Barcelona. Barcelona. Bekas pemain Arsenal ni. Apa Mak Jemah? Dia pun dia tak gembira, tak happy dah duduk kat Barcelona tu. Oh no. Pasal tak dapat main dengan sepenuhnya. Oh, ya ke? Dia ajak main tukar. Mak bosan lah. Dia pemain bola ni bila macam I punya faham tu. Dia shock bila dapat main sepenuhnya. Ya lah, memang betul. Main sepenuhnya, siapa tak shock? Kan berpeluh-peluh semua, badan sihat. Mesti Berpeluh kalau dengan Mak Jemah lah yang syok. Itu Mak Jemah shock lah. Dia tak berpeluh, Mak Jemah berpeluh. Kan. Apa ni? Tak guna you. So Fabregas tu Mak Jemah bawa balik ke apa? Tengah Pak Jemah tengah confirmkan visa dia. Kesian dia dekat airport. Lah Mak Jemah dah balik KL, dia kat airport lagi. Dia pasal dia lari tu. Lari kau Mak Jemah? Lari daripada skuad Barcelona tu. Mana boleh Mak Jemah balik macam tu Mak Jemah? Mak Jemah tak bawa. Mak Jemah tengah confirmkan visa kan Mak Jemah cakap. Okey, visa untuk dia? Visa untuk dia. Balik KL? Balik KL. Bawa di KL dulu. Tanya TMB Kelantan nak ambil tak? Kalau tak nak, bawa Mak Jemah masuk Jemaah FC. Wah, ada bukat tim Mak Jemah ada tim ke? Dia untuk main untuk liga mana ni? Tak, Division 1. Division 1 kat mana? Daripada Malaysia. Tapi Division 1. Ada ke? Tak pernah tak. Saya selalu tengok Liga M je. Cuba layan sekali ada masa tengok Liga ni Division 1. Tak pernah dengar lah. Kau budak arena tak tahu? Kau cakap ya je lah. Ya. Oh ya Mak Jemah. Baru tahu. Aku dah tunjuk penumbuk baru nak. Macam tu kan. Okay. Tapi tak tengok lah macam mana. Sebab tengah kecoh lagi tu. Tu tidur kat airport tu. Kesian Mak Jemah tinggalkan dia. Kenapa Mak Jemah? Bawa lah sekali masuk studio. Tu sepatutnya macam tu. Sebab Mak Jemah balik pasal Pandai Lela sign kontrak. Tiba-tiba punya kat sana dia pun nak sign kontrak dengan Mak Jemah. Tengoklah lepas ni Pandai Lela Mak Jemah akan ubah daripada penerjun. Kita buat sukan terjun tapi bidang lain lah. Bidang apa? Payung terjun. Kenapa? Untuk Pandai Lela? Untuk Pandai Lela. Kita ada sukan baru je Mak Jemah nak ubah orang punya sukan kan. Dia ada Mak Jemah sukan aku lah. Mana boleh Mak Jemah tak boleh. Dia atlet Malaysia. Okey, atlet Malaysia kan. Tapi sebenarnya dia atlet Mak Jemah dulu. Oh ya ke? Saya Mak Jemah baru untuk Malaysia. Sebab Mak Jemah memang support untuk negara. Oh, supply. Oh, bukan saja talent lah. Bukan saja talent. Atlet. Atlet dan banyak lagi. Tahu lah tu. Dia dah tahu. OMG. Okey lah Mak Jemah. Nanti kalau jumpa Fabregas ke apa kan, Ronaldo ke, nanti Mak Jemah bawa datang studio lah InsyaAllah lah. Okey lah Mak Jemah. Alright, you all. Okay Mak Jemah. Bye-bye. Alright, kita teruskan lagi.